bersandar, kita bina kerjaya. Fokus minda, cetus tenaga. Komputer sistem, jaringan di peta. Komputer rangkaian, dunia di hujung mata. Atek, atek, selanda di jiwa. Atek, atek, teknikal perkasa. Buka langkah, gapai semua demi masa depan yang kita damba. Multimedia interaktif, seni digital, industrial product design, ideal original, oil and gas, industri global. Di Atek impian jadi realiti kekal. Atek, atek, selanda di jiwa. Teknologi kemahiran masa depan. Atek. Yang sistem sendiri, saya buat contoh ni khutbah Jumaat, kemudian gula dalam darah, kemudian tekanan darah. Ini penyakit lengkap kan. Jadi kita buat app ni, bukanlah saya buat app ni untuk simpan kita punya bacaan gula lah dalam darah. Kalau pergi klinik, contoh semalam pergi klinik, tunjuk doktor lah, ni saya punya bacaan gula sampai 14 tu. Bila stres akan naik sampai 14. Okey. Rupanya gula naik, bila stres gula naik. Contoh tekanan darah macam tu juga. Bila stres naik. Okey. Sistem lain khutbah Jumaat, saya buat siap ada map lah. Contohlah ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ada cadangan nak buat sistem apa? Cara pertama kita boleh buat sistem, buka semula dalam sini. Kita boleh buat sistem terus buatkan sistem. Suruh AppSheet ni buatkan sistem. Okey. Daftar kehadiran pelajar. Daftar kehadiran pelajar. Yang senang sikit. Boleh nak buat daftar kehadiran pelajar. Kita bermula dengan senang-senang dululah. Okey, contohnya create. Isi markah murid. Isi markah murid. Ini kalau markah murid ni saya rasa kalau cikgu-cikgu ni semua tahu dah pakai Google Sheet ni. Dia tengok banyak dia share. Okey. Cuba klik dekat kiri tu ada share. Sebab ni kita pakai email sendiri. Email sendiri tak tunjuk lah. Kalau email kajian tu kita boleh pakai tengok yang share with me, ada berbagai jenis app di situ. Jadi yang tadi markah murid tu macam okey sikit. Kita buat yang markah murid tadi kot. Okay. Sujud isi markah. Jadi kita tengok yang pertama kita boleh suruh AI ni buatkan. Contohnya kita pakai, ni ada dekat kiri ada satu butang create. Buka semula AppSheet. Sekejap. Ni kena pakai mikrofon. Try product organization driver. Student. Ada student. This app has a collection of student. Ni contoh. Ni app yang ada lah. Student. Ini data student. Okay. Ni. Cuma app-app ni biasanya tak memenuhi kita punya kehendak. Okay. Jadi kita nak buat app yang memenuhi kita punya kehendak. Okay. Jadi untuk memenuhi kehendak biasanya kita nak record student kan. Jadi kita kena ada database dulu. Okay. Ini kalau nak pilih daripada app lah. Daripada template. Google Sheet. Blank spreadsheet. Okey, bila buat blank spreadsheet, dia akan tolong bukakan kita ke spreadsheet kita ni. Atas ni tulislah, tadi DB pelajar. Kemudian bawah ni sheet 1 ni tulis sini pelajar.
Untuk dalam Google Sheet ni, row pertama adalah kita punya header. Jadi kat sini kita letak sini ID. Kemudian sini nama. Sini tadi my card. Sini tarikh lahir. Biasanya hujung ni saya letak markah kemudian. Kalau letak markah sini nanti dia tak jadi. Kita kena buat 2-3 table sebenarnya. Sebab markah tu, sebab budak tu dia akan exam macam-macam subjek kan. Jadi nanti markah macam-macam subjek. Okay. Google Sheet boleh tarikh lahir tu space atau kena underscore juga? Untuk yang zaman sekarang ni boleh tak underscore tak apa. Nak underscore boleh, tak underscore boleh. Zaman sekarang lah. Kalau dulu ni jadi error ni. Yang penting di hujung ni jangan ada space. Sebab space ni sistem akan detect ia adalah satu karakter. Kalau dulu kalau ada space tu lepas tarikh tu dah ada error lah. Macam tu. Ni nak letak space boleh, tak letak space boleh. Ni zaman sekarang ni lah, dah zaman semakin maju ni, sistem ni dah auto detect lah benda tu. Kat hujung ni biasanya saya letak catatan. Dan hujung sekali lagi tarikh kemas kini. Ini untuk DB pula ni, DB, database pelajar. Dah ada ni Google Sheet ni. Jadi isi dalam dia biarkan dulu. Jadi kita buka semula ke kita punya app sheet. Kita punya database ni biar kosong macam ni je lah. Buka kita punya app sheet. Bila kosong tak error lah. Kosong lah kita punya database. Jadi sekarang kita nak sambung ke kita punya database. Jadi dekat data ni, dekat atas ada link data ni kan. Add data, kat sini ada add data, kat sini ada campur data, add new data. Sama lah, sini add data sini campur data. Pilih yang Google Sheet. Mula-mula tadi kita pakai app sheet database, yang ni kita pakai Google Sheets. Kemudian kat sini tadi kita pilih kita punya yang recent my draft, tadi kita punya DB pelajar. Boleh search tu DB pelajar. Dari situ select all, pelajar, update, add, delete kan. Kat sini kita boleh tukar sebenarnya nak update saja atau add saja atau delete saja atau read only saja. Kita pilih yang semua je dulu. Add one table. Bila sampai sini, kita tadi dah buat ID, nama, my card, tarikh lahir, catatan, kemas kini. Tugas pertama adalah ID ni jenisnya text. Kemudian dia akan jadi key. Jadi key, kemudian yang label ni kita tukar label tu kepada nama. Yang atas ni kita buang label. ID kita tick untuk dia punya key. Kemudian label pilih nama. Kemudian formula dia untuk ID, klik yang sini. Bahagian ID formula ni kita typekan sini tadi unique ID. Unique macam ni, unique ID. Buka tutup. Atau kalau nak search, sebab kita tak tahu programming kan, kita search example sini. Menu example, others. Kat sini cari unique ID, insert. Kemudian perkataan kemas kini dalam tu kita buang. Unique ID. Kemudian save.
Unit ID ni dia akan bagi 8 karakter hexadecimal untuk setiap row. Unik lah. Jadi 8 hexadecimal tu dapatlah beberapa juta data kan. 8 karakter 16 bit. 16 kali berapa? Berapa juta kan. Save. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, untuk Google Sheet dia boleh simpan hingga 10 juta baris lah. 10 juta data. Sikit lah. Tapi kalau kita mengajar buat kelas kan, satu semester 30 orang, 30 orang, 30 orang, tak habis lah 10 juta tu. Okay. Untuk nama biarkan kosong, biar teks. Untuk my card teks. Untuk tarikh lahir sekarang ni ada type dia adalah teks. Kita tukar teks ni kepada date. Okay, untuk tarikh lahir, date, catatan, teks lah. Untuk kemas kini, kita tukar kat sini dia punya types kepada change timestamp. Bila kita save, dia akan tukarlah ataupun add data. Kita tahulah data tu di add bila. Okay. Kemudian kita save. Apa ni? Ada error. Column ID skema kami saya formula. Formula okey. Kita tukar ni tak boleh bagi pula. Dekat ni tadi ada error ni kan. ID ni tak bagi pakai formula tu. Kita letak di dalam formula tu di dalam ni. Ni dah letak kat ujung ni. Dekat initial value. Okey. Dia dah letakkan di hujung jadi okey lah. Initial value. Jadi tak ada isu lah. Kita punya ID ni tadi, mula kita letak kat formula, dia marah. Letak kat ujung unit ID ya, boleh, tak ada masalah. Selepas itu tuan-tuan, yang ni jadi macam ni je lah. Yang ni okey je ni. Go to problem, dah tukar dah tadi. Okey. Yang ni kemudian kita kena buat view. Dekat view ni, kita buat dekat primary navigation. Menu view tepi ni kan, ada primary navigation, menu navigation dengan reference view. Kita pilih primary navigation, tekan butang add view. Add view sekarang ada satu je database, table, dia dah automatic kan kita pilih pelajar. Ataupun kalau tak ada keluar situ, pilih create a new view. Create new view. Jadi view name kat sini contoh kita masukkan view pelajar. View name ni dia mesti unik. Okey, kemudian data dia adalah data pelajar tadi. Okey, sebab ada satu je data pelajar lah. Kemudian view type. Boleh pilih biasanya nak deck, ini untuk senarai data kan, sama ada table atau deck. Galeri ni kalau gambar-gambar tu kemudian pilih je yang table. Pilih table. View type table. Okey, kemudian kita save. Okey. Dah siap kita punya app untuk pelajar. Sekarang nama pelajar kosong. Kita tengok kiri tu kosong lah pelajar. Okey, ini table pelajar. Ke atas ni sekarang kosong ni. Kita boleh edit kemudian lah. Kalau kita tambah sini ada button add kan. Okey, button add. Kalau kita add. Ni lah tadi ID ni tadi automatically dia bagi. Yang ni jangan nanti kita jangan bagi yang key in tu tukar. Kita masukkan nama sini. Contoh nama. Pelajar 1. My card 1. Tarikh lahir boleh tukar kat sini tahun ni. Darjah 1 kan, darjah 1 dia lahir tahun 2020.
21. 2020. 2021 lah kan, 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2020. Letak 2020 lah. Lahir bulan Januari, 1 hari bulan. Yang budak tahun baru. Catatan, apa-apa catatan lah nak masukkan, kemudian save. Okay, kita klik balik kepada pelajar. Adalah pelajar ni tadi. Kalau tambah lagi, pelajar 2, MyCard 2, tarikh lahir tahun 2020. Ini bulan Februari pula. Mungkin dia 29 Februari, 4 tahun sekali. Okay, 4 tahun sekali sambut hari lahir. Okay, bolehlah tambah beberapa data pelajar. Tambahlah sekurang-kurangnya 5. Cuba. Ini. Pelajar 3, MyCard 3, tarikh lahir, klik ni 2020. Ini lahir pula bulan Mac, 1 Mac. Save. Kemudian tambah satu lagi. Pelajar 4, MyID 4, tarikh lahir tahun 2020, bulan April Fool. Save. Tambah satu lagi, pelajar 5. Lahir 1 Mei, hari pekerja. Save. Dapatlah 5 pelajar. Okay. Yang ni kalau tuan-tuan buka dalam handphone ni lah, view dia macam ni lah. Kita akan dapat nama pelajar, kemudian beritahu. Okay. Kemudian nak simpan maka kita siaplah buat untuk data main database kita ada nama pelajar. Kemudian kita nak ada markah pelajar kan. Jadi untuk buat markah pelajar biasanya dalam database tu dia akan ada, kita buka balik dalam Google Sheet. Kita lihat dalam kita Google Sheet akan ada database tadi. Dah ada data ni, automatic ni, ID ni dia automatic kan. Kemudian nama pelajar, dia dah masuk kan ni. Kita tambah satu sheet di sini, worksheet. Kat sini kita tambah subjek, mata pelajaran. Subjek. Jadi subjek sini ID. Kat sini subjek. Mungkin ada kod ke. Kod subjek. Catatan. Tarikh kemas kini. Ataupun kemas kini. Okay, kita buat table ni. Dah siap? Subjek. Kemudian kita masuk ke dalam kita punya app sheet semula. Masuk ke dalam app sheet. Dalam ni kita klik ke data. Kita klik yang add new data. Add new data daripada Google Sheet. Kita type sini tadi DB pelajar. Sekarang kita pilih yang subjek tu. Add one table.
Okay, kita akan ada dalam ni akan ditambah satu table untuk pelajar, satu table untuk subjek. Untuk subjek, yang ID ni kita letak sebagai key, kemudian yang label adalah subjek. Yang label untuk ID ni kita buang. Kemudian kita kena letak unique ID untuk ID tadi. Dia dah buatkan unique ID. Settle lah. Initial value dan unique ID. Settle. Kemudian catatan teks kemas kini kita tukar kepada kemas kini ni change timestamp. Kemudian save. Sekarang tugas kedua adalah kita buat view untuk subjek pula. Create view untuk subjek. Jadi kat sini primary navigation campur. Kat sini dah ada, kat sini boleh terus subjek ni. Kita pilih terus subjek ataupun create new view. Jadi view dia nama subjek. Okay. Kemudian for this data, kat sini asalnya pelajar, kita tukar for this data subject. Kemudian pilih yang ni view type pakai table. Kemudian save. Okay. Bila dah save, akan kosong lah. Yang ni kita punya subjek. Okay. Okay. Sekarang kita kat sini dia buatkan automatic button subjek kat bawah ni. Kat sini pelajar kan. Kat sini ada subjek. Jadi subjek kita tambahlah subjek. Kat sini ada button tambah add subjek. Biasanya bahasa Malaysia. Kod subjek BM contoh. Catatan tiada, kemas kini bila, save. Add lagi, lepas bahasa Malaysia, sejarah. Kod subjek, sejarah apa? Sejarah SJ. Contoh. Sejarah Malaysia lah. Sejarah Malaysia. Kena belajar ni sejarah Malaysia ni. SM. Save. Kemudian subjek lain yang sepatutnya semua kita pandai ni matematik. Ini takut sangat budak-budak dengan matematik ni. Termasuklah saya. Matematik. Okay. Kod subjek biasa matematik M3. Save. Lagi subjek, tambah 5 subjek lah. Agama, Islam. Subjek AI. Save. Tambah subjek lagi. Agama Islam, moral. Moral. Dah ada 5 subjek. Okay, bahasa Malaysia, sejarah, matematik, agama Islam. Sekarang kita dah buat 2. Dah ada 2 lah. Okay, jadi nak isi markah tu nanti. Contoh isi markah bahasa Malaysia, sejarah. Kita akan buatkan dia punya drop down lah. Okay. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Ada soalan tu, ni. Rakaman ada markah, okey. Tak ada soalan, kita sambunglah untuk nak buat tempat isi markah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk database ni dia ada panggil nama relationship. Hubungan antara database. Hubungan antara table-table tadi. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dalam kita punya app sheet tu, kat bawah ni ada action, behavior. Dalam sini report dalam security setting, dalam setting tengok data, dalam menu setting kat sini information.
Kemudian ada team dengan brand. Ini nak letak apa-apa dah, nak letak logo ke apa ke. Kemudian dalam data ada relationship. Klik yang relationship. Dalam relationship dia akan tunjuk ada dia tak update ni. Sebab ada satu lagi ni pelajar, data table pelajar tadi, satu lagi sepatutnya ada table subjek. Saya refresh. Ni. Ini relationship. Okay, ada pelajar, view dia, ada subjek, ada view dia. Okay. Jadi tuan-tuan nak belajar sistem ni kena tahu sikit lah relationship. Kena ada hubungan antara dua table ini. Okay, kalau kita pakai Excel ke Google Sheet ke, biasa kita tulis nama student panjang semua. Kalau dalam buat sistem tak boleh macam tu lah. Jadi tugas kita yang berikut adalah kita kena buat satu lagi table dalam database pelajar tadi. Kita buka lah kita punya Google Sheet. DB pelajar. Okay, buka kita punya Google Sheet. Ni tadi subjek dah ada tambah. Pelajar, subjek, tambah satu lagi worksheet ini. Namanya adalah markah. Dalam markah sini akan ada ID. Kemudian dalam ID sini ada pelajar. Dalam pelajar pula ada subjek. Dalam ada subjek sini ada markah. M-A-R-K-A-H. Ada catatan. Mungkin kita kena letakkan satu sini. Sebelum catatan ni letak sini. Jenis apa? Jenis penilaian. Okey. Ujian ke, kuis ke, macam tu lah. Jenis penilaian ni pun kita patut buat drop down lah. Ujian 1, ujian 2. Final. Biasanya ada ujian 1, ujian 2, ujian 3. Biasanya kalau di pusat latihan kemahiran ni ujian 2 kali, ujian teori 2 kali, ujian amali 2 kali. Ujian akhir sekali je. Tapi ada ujian akhir sekali kemudian ulang nilai. Okey. Jenis penilaian kemudian kat sini ada tadi catatan. Kat sini tulis kemas ini. Nanti yang pelajar ni kita akan link referencekan dia kepada table pelajar dan subjek itu reference dia adalah table subjek. Jadi kita linkkan, ingat tak tadi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan cuba masukkan table markah ni ke dalam app masing-masing. Ingat lagi caranya tadi, buka app sheet. Pilih yang database, pilih campur, pilih Google Sheet. Kita type di situ DB pelajar. Okay. Akan keluar macam ni. Yang 2 dah tick dah. Yang ada satu lagi markah. Jadi add table. Okay, kita ada satu, sini ada table markah. Dia akan susun ni ikut susunan A to Z. Dia sorting. Dalam database markah yang ID ni, kita tick sebagai key, kemudian labelnya adalah markah nama budak lah. Okay. Kemudian yang unique ID tadi adalah dalam, tengok sini, sepatutnya dah automatic
kita punya ID tu jadi unit ID lah. Okay. Langkah berikutnya kita tengok ID kat sini pelajar, dia dah auto reference kan. Okay. Dia punya type dia reference ke, dia dah sambung ke pelajar. Kat sini kita tengok reference, dia pilih reference. Kita boleh edit lah kalau pelajar tu tempat lain, cuba kat sini dah reference kan dia type ni. Ya, ni cancel. Tuan-tuan tengok sini, dia dah auto reference kan sebab nama kolom ni, nama dalam ni adalah pelajar, kolom tu dia akan terus reference ke pelajar ni. Dia reference ke nombor ID pelajar. Okay. Yang subjek terus reference ke nombor subjek, ID subjek. Markah ni jangan letak teks. Markah ni kita kena letak integer. Letak number. Okay. Sebab nak kira kan. Kalau letak teks nanti dia tak kira. Okay. Jenis penilaian sekarang ni kita ada type lah. Catatan type juga. Kemas kini kita tukar kepada change timestamp. Kemudian kita boleh tengok sini reference ni pergi ke mana. Di kiri tu ada gambar pensil tu. Kalau nak edit. Okay, kita tengok klik yang pelajar, ada kiri pelajar tu ada kolom pelajar, ada kiri tu ada edit. Kat sini dia type dia reference ke mana, source table dia pelajar. Okay, kat sini kita boleh tukar lah nak markah subjek kita reference ke pelajar lah. Kemudian untuk subjek kita tengok dia pergi reference ke mana, dia reference kepada subjek. Okay, dan kemudian kita save. Okay. Jadi sekarang kita kena buat view untuk markah pula. Mana isi markah kan. Jadi dekat view ni, kita tambah, pilih menu view tu kat kiri tu, add primary navigation, add view. Jadi kita boleh pilih sini terus ke add, kat sini add histogram for markah data. Kita create new lah, create new. Create a new view. Nama view dia markah. Untuk data markah, pakai table. Type view type pakai table. Okay. Kemudian save. Jadi sekarang kosong lah. Jadi nak isi data markah ni, kita create lah markah untuk budak-budak ni. Okay. Jadi kita create lah ni, add pelajar tadi kita pilih lah. Sekarang ada 5 pelajar dia kan, pilih pelajar 1, dia terus automatik kan. Contoh pelajar 1, subjek bahasa Malaysia, markah 100. Save. Oh, jenis penilaian ni contoh kuis 1. Sepatutnya jenis penilaian ni dia kena dia kena ada satu table lain untuk jenis penilaian. Dia ada fix lah supaya kita kena boleh tahu kat mana. Ni cancel dulu. Cancel nak add data ni. Kita buka semula kita punya DB pelajar dalam Google Sheet. Kita tambah sini, kat sini tadi jenis ujian.
jenis penilaian. Dekat markah ni jenis penilaian. Okey, jenis penilaian kat sini ada ID. Sini penilaian catatan. Catatan kat sini kemas kini. Kita akan jadikan dia sebagai drop down lah, senang. Biasanya mesti ada kuis 1, kuis 2. Ujian 1, ujian 2. Ujian pula, ujian teori 1, ujian teori 2. Ujian amali 1, ujian amali 2. Jadi kat sini kita kena tambah, kita ulang semula, buka semula AppSheet, kita tambah dalam database. Ini tuan-tuan kena tambah sendiri. Pilih Google Sheet, pilih DB pelajar, pilih jenis penilaian. Add one table. Okay, yang jenis penilaian, yang ID ni, dia akan tick sebagai ni key, kemudian label dia adalah penilaian. Yang atas label tu kita tukar, dia dah auto ID kan, kemas kini ni kita tukarlah sini. Sini change timestamp, kemudian save. Jadi untuk tugasan amali, tambahkan view untuk jenis penilaian. Buat view untuk jenis penilaian. Saya bagi masa 2 minit. Buat view untuk jenis penilaian. Patut dah siap view jenis penilaian. Kan, dah siap view jenis penilaian, kita buka semula. Kita buka semula kita punya table markah. Buka semula table markah. Table markah dalam database ada table markah. Dalam table markah tu ada jenis penilaian, sekarang teks. Kita tukar jenis penilaian teks tu kepada reference. Pilih reference. Reference ke mana? Reference ke jenis penilaian. Kemudian ada ke atas tu button done. Jadi nanti kalau kita nak isi markah, akan keluarlah kat sini jenis penilaian. Kena tambah jenis penilaian dulu. Kat sini dah ada pelajar, subjek, markah, jenis penilaian ni kita tambah sini. Yang pertama, kuis 1. Kuis 2. Ujian teori 1. Ujian teori 2.
penilaian akhir penilaian akhir teori tambah lagi penilaian akhir amali. Tu je lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tambah ni. Jadi kalau nak isi markah tadi, kan? Isi markah ni, jadi kita boleh tambahlah kat sini. Tambah pelajar tadi, pelajar pertama untuk subjek Bahasa Malaysia untuk markah dia 100. First time ujian, jenis penilaian. Oh, kena save dulu Kejap. Save dulu. Okey. Pelajar 1 subjek Bahasa Malaysia markah 100, jenis penilaian kuis 1, catatan, tulislah apa-apa kemudian save. Okey. Dia tak sepatutnya bila dah save tu dia kembali, nanti kita tengok nak setting kat mana. Kemudian kita pula tambah pelajar 2. Pelajar 2 subjek Bahasa Malaysia markah 90, jenis penilaian kuis 1, save. Okey. Bila macam ni kita akan dapat masa tambah ni kan, add markah ni kita tengok, asal isi markah dulu. Patutnya contohnya kita nak letak yang jenis penilaian dulu baru isi markah. Jadi untuk nak edit ni, kita dekat sini kita boleh edit view. Dekat view ni, dekat menu view, bahagian markah, kat sini boleh sort, nak edit view, column order. Sekarang ni automatic. Kat bawah ni, dekat sini view, kemudian untuk markah tu, markah kita tengok bila view markah dia akan letak sini, boleh group by atau kemudian. Sini group aggregate biar dulu. Kat sini ada column order. Column order sekarang automatic. Dia akan ikut dia akan ikut susunan dalam database, dalam kita punya table. Jadi kita kena susun manually. Kita susun manually. Yang pertama apa kita kena buat, yang ID ni kita delete. Tak payah view lah sebab kita tak bagi mereka isi nak tukar ID tu. ID tu patutnya hidden. Jadi ini kita remove this column. Jadi dia akan pilih pelajar 1 subjek markah. Patutnya kita letak jenis penilaian atas ni. Kita ambil kat tepi ni ada dot, ada 6 dot tu kita ambil, tarik naik atas. Okey, dia akan susun dalam ni pelajar subjek jenis penilaian markah, catatan kemas kini. Yang kemas kini ni juga kita tak nak tengok. User tak payah tengok. Yang nak tengok ni statement je, kemas kini ni. Kita ni pangkah, remove this column. Kita akan dapati nanti kat sini adalah kemas kini tu tak ada. Okey. Kemudian save. Save kat atas, button save dekat atas kanan. Jadi dia akan susun macam tu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat yang untuk data pelajar. Kita tengok view untuk pelajar. View untuk pelajar. Sekarang dia tak view kat situ kan. Kita klik view untuk pelajar, ada dot ni kan. Kita show in preview. Dalam show in preview. Sekejap ada orang call.
Okey. Sekarang untuk pelajar pula, pelajar ni kita sama juga yang ID tu kita nak sorok. Jadi pilih menu view, pilih pelajar tu, pilih the dot, pilih more show on preview, pilih manual. Pilih manual, masuk yang nama biarkan, kemudian ID padam, remove kolom ID, remove kolom kemas kini. Okey. My card nama tu biarlah, tarikh lahir biarlah. Catatan related markah. Okey, related markah kalau nak buang boleh juga, tak buang pun boleh. Okey. Kemudian save. Buat tempat lain untuk edit juga subjek. Yang subjek pun pada manual, yang ID ni kita remove from column ID, kemas kini buang. Okey, kemudian untuk markah kita dah buat. Untuk jenis penilaian, pilih kolom order, yang ID kita delete. Kemas kini kita delete. Okey, kemas kini ID tu kita simpan. View. Okey. Jadi kalau kita lihat kembali, hilanglah yang tadi benda-benda tadi. Kemudian cuba tambah markah untuk budak-budak lain pula. Tambah pelajar 3, subjek Bahasa Malaysia, markah 95, jenis penilaian kuis 1, save. Tambah pelajar 4, subjek Bahasa Malaysia, markah 96, save. Oh. Kalau macam ni, jenis penilaian hilang kan. Jadi kita pilih ni, pelajar 4. Kat sini ada satu button edit. Edit. Jenis penilaian. Kuis 1. Save. Kemudian markah, pelajar 4, satu lagi pelajar. Pelajar 5. Pelajar 5, subjek Bahasa Malaysia, markah 94, jenis penilaian kuis 1. Jenis penilaian tu dah letak atas dah, tak naik. Okay. Ya, tak apa. Jadilah kita punya sistem isi markah pelajar. Ada soalan? Jadi untuk nak dapat peratus tu kena isi dah markah-markah subjek lain. Okey, kena isi markah subjek lain. Okey, tugasan dia kena tambahkan sini markah ni sekarang Bahasa Malaysia. Dia dalam database dia memang macam ni kan. Kita boleh view by grouping. Okey. View by grouping. Contoh markah Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, kita boleh groupkan. Ini untuk permulaan ni kita belajar ni dulu lah. Ada soalan? Tengok kok ada soalan. Susunan data tu boleh ubah ke? Nak ubah macam mana? Boleh ubah susunan data. Jawapannya boleh. Sebab sistem perlukan sheet pelajar, subjek, markah. Nak susun macam mana? Nak susun macam mana ikut masing-masing. Cuma yang susunan dalam ni, susunan yang sini ni dia akan susun, kalau saya lah,
Sebab buat banyak sistem, kita letak nama table tu, letak nama database dulu depan tu, lepas tu baru letak nama. Contoh DB pelajar kan. Tak bagi seragam semua table ni, kita susun. Nak susun macam mana, kita susun ikut naming nama dia tu kena buat balik lah. Sekejap ya. Kita rehat seminit sekejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Okey, bila dah siap ni, sampailah di akhir subjek lain, tadi matematik kan, cubalah campur subjek-subjek lain sekejap. Campur pelajar satu subjek sejarah, markah sejarah ni, 88 jenis penilaian kuis 1. Okey. Pelajar 2 subjek sejarah, markah 99. Tertinggal. Edit. Okey, untuk buat sistem dia mesti ada butang add, edit, delete. Okey. Sistem mesti ada add, edit, delete. Kalau sistem yang advance tu dia macam delete, sebenarnya dia tak delete. Contoh dalam bank kan. Bila kita keluarkan duit kan, baki tu bukannya terus dia tolak macam tu, dia simpan sekejap datang. Ataupun kita delete kita punya Google Drive punya data, sebenarnya Google Drive punya data tu dia simpan lagi berapa, 30 hari ke 4 bulan macam tu. Bukannya terus delete. Ini tadi sejarah Malaysia. Contoh ada matematik pula, subjek matematik. Matematik ni budak pandai matematik. Okay, pelajar satu subjek agama 100. Kemudian pelajar 2 dia tak ambil, kalau pelajar 1 ambil agama, takkan pelajar 1 ambil moral. Lain lah. Ini markah 100. Okay, data ni memang raw macam ni. Nanti bila nak view, kita boleh view group by. Okay. View group by. Okay. Contoh nak grupkan markah ni kan. Nak grupkan markah ni. Sempat ke tak?
dekat ni view markah ni, sort by biasanya kita nak sort by, pilih ni kan, sort by nama budak kita lah, biasa kan, pelajar. Kemudian grupkan ikut subjek. Ataupun nanti akan datang dia group by kelas. Okey. Ini kita group by subjek dulu. Okey. Dia akan jadi macam ni lah, group by subjek. Okey. Kemudian save lah. Ni kalau nak group kan. Kalau nak detail lagi, kita kena extra masa lah. Kalau nak detail lagi untuk jumlah markah kan. Subjek tadi, dia akan ada satu table untuk simpan jumlah markah. Okay, untuk setiap budak. Kita kena buat formula sikit lah. Markah 1 campur markah 2 campur markah 3 untuk pelajar tadi. Okay. Jadi kalau dah buat macam ni, kita boleh tengok dalam kita punya setting, tengok data relationship, refreshkan dia. Okay. Kita akan dapat macam ni. Reference. Relationship antara database tadi dah berhubung. Ada subjek, okay, jenis penilaian, jenis pelajar, semua menghubung ke dalam kita punya table markah. Kemudian kita boleh tengok dalam kita punya Google Sheet. Tengok dalam Google Sheet, kita tengok dalam spreadsheet dalam sheet markah. Ada satu tak ada jenis penilaian. Okay. Dia akan bertambah lah. Jadi dalam markah ni kita tengok pelajar dia simpan ID je. Subjek ID je. Okay. Jadi kalau pelajar tu dia tukar nama ke apa ke, kita edit dekat nama pelajar lah. Okay. Jadi tadi jenis penilaian tak ada ni. Jenis penilaian untuk budak ketiga ni tak ada. Jadi kita boleh buka balik ke kita punya app sheet. Markah show in preview, markah untuk ni. Okay. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Kita boleh tengok macam ni, buka yang automate, mereka dah, sistem ni dah automatic kan untuk pelajar. Kita tengok pelajar 1, dia dah tambahkan lah dia punya maklumat berkaitan dengan markah-markah dia ni. Yang ni dia tambahkan ni. Okay, automatic ni Kemudian untuk nak kira markah tu nanti kita kena buat kelas lain lah, tak sempat. Jadi bila dah macam ni, di akhirnya kita kena publish. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena publish. Kalau kita simpan sistem ni masing-masing, kita install app sheet tu dalam handphone. Okay. Kalau simpan dalam handphone, kena install lah. Bukakan. Buka dalam ni, kita installkan dalam Google Play Store. Google Play Store tu. Google App. Google Play, bukan Play Store, Google Play. Okay, dalam Google Play.
cari mana search AppSheet. Okay. Pakai handphone, install, kemudian boleh buka. Dalam phone eloknya jangan edit dalam phone lah. Macam mana nak edit dalam phone? Susah tu. Okay. Kita install dalam phone tu untuk view saja. Jadi pergi mana-mana dalam kelas ke sambil mengajar tu berisi terus markah. Cepatlah sekarang semua. Yang penting data kita masih ada lah. Data tu lah habis. Pakai unlimited lah. Nah. Jadi untuk share, untuk nak publish kita punya sistem, contoh nak buat tadi markah budak tu, contoh dah kita buat sistem satu sekolah punya budak kan. Atau satu institut punya budak. Jadi kita buka balik ni. Okay, kita pergi dekat setting. Okay, dekat setting ni ada information. Sini pelajar lah, short name untuk mungkin pelajar. Kat sini contoh pelajar SM Sekolah SK, Sekolah Kebangsaan Selandar 2. Ramai lah nanti Selandar jadi bandar ni. SKS 2. Okay. Version itu automatic lah, nak letak version berapa boleh lah. Okay, short description kena letak bla bla bla. Yang pertama bla bla bla. Macam cerita kartun tu kan. Bla bla bla. Okay, kategori education. Tak ada education. Business custom app, system app, how to. Custom app lah. Kategori custom app. Business solution, personal custom app. Function education, industry education. Tag, kalau nak letak tag kan, letaklah ni pakai notification signature AI ni. Macam-macam tak payahlah. Tag tak payah. Description bla bla bla. Okay, personal use buanglah sebab kita nak share ramai kan. Okay, default folder dia dah bagi automatic. User guidance bla bla bla. Kena isi lah. About URL mungkin ada www.bla-bla-bla.com. Privacy policy bla bla bla. Term of use bla bla bla. App documentation tak ada, tulis semua bla bla bla. Nanti dah buat sistem kena tulis betul-betul lah. Ni sebab sistem sendiri. Ni kena upload PDF dokumen tak ada, URL www.bla-bla-bla.com. Save. Kemudian dekat team ni kalau letak logo lah. Yang logo ni sekarang kat sini adalah logo-logo ni. Kalau nak ambil sendiri buat logo, buat satu logo, saiz dia satu, nisbah dia 1:1. Yang buat 4 segi lah, 4 segi tepat. 4 segi sama. Sekarang ni logo yang ada lah. Biasanya sekolah ni kita masuk gambar mana yang ni, masuk gambar sekolah, gambar ni lah. Launch image ni kalau nak kosong boleh, nak letak gambar lain boleh. Kemudian background image sekarang none, boleh letak mana-mana, nak custom pun boleh, nak letak logo sekolah masing-masing, nak background masing-masing pun boleh. Okey, ni sekarang ya, kita tengok header ni kosong. Kalau kita tick ni show view name in header, dia akan keluar lah atas ni, tengok keluar details. Kalau kita buka
pelajar, dia akan keluar atas tu header pelajar. Elok ada view lah. Kemudian sekarang dia tak ada logo dekat header ni. Kita boleh sini, show logo in header. Kita tick, nanti akan keluar ni lah. Header kita punya logo. Okay, kat sini hide menu and search button. Sekarang ni ada search dengan hide menu. Okay, biar je lah search button tu. Okay, sebab nak cari budak-budak tu ni, sekarang ni ada 5 budak je. Kalau ada dah 5,000 budak kan. Mungkin akan datang kena ada satu dia punya tu, dalam sistem tu kita kena letak sesi pendaftaran. Tahun 2026, 2027. Jadi senang kita nak groupkan. Font biar pakai yang asal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk dalam app, elok pakai yang ni lah. Sekarang ni Roboto ni kan, dah matching sangat lah. Jangan tukar pergi Arial. Arial tu dia akan ada tajam-tajam. Susah nak baca. Font size pun dah biar, kemudian save. Bila dah save, kita boleh pergi dekat data je, tengok, pergi dekat ni. Pergi dekat information ni dah isi. Pergi dekat security. Pergi dekat ni yang bawah ni, manage. Ni langkah terakhir dah ni. Dekat setting, bawah setting tu ada manage, ada deploy. Okay. Bila deploy, kita deploy check. See? Deploy check, kita klik. Run deployment check. Sekarang dia prototype lagi, kita run deployment check. Dia akan bagilah situ. Kat sini ni warning pass, ada error. Account status. Kita tengok account status ni error. Pergi klik kat situ. Invalid subscription plan. User sign in not allowed with a free plan. Okay. Tak boleh nak deploy lah ni sebab kita. Tuan-tuan punya mungkin okey. Saya punya account ni dia dah tak bagi dah. Dia tak bagi dah. Kelas ni dah buat banyak kali, dah buat database banyak-banyak, dia dah error. Tak apalah, tuan-tuan punya nanti tak ada error lah. Kalau nak tak ada error betul, pakai akaun kerajaan. Yang tu tak ada error lah, unlimited. Okay. Bila dah publish ni, dah deploy, kat sini ada satu button share. Okay, kat atas ni, ada button share ni kan. Button share ni kita klik, kita boleh share lah kepada siapa. Masukkan nama ke domain ke. Contoh saya share kepada saya sendiri. sudirman.s@jtm.gov.my koma. Dalam ni kita akan bagi tahulah. Okay, Sudirman, you boleh pakai good app. Ataupun kita nak bagi admin pada orang lain, kita boleh pilihlah sebagai admin edit app. Ini kita nak bagi pakai je. Jadi use app, notify user. Sekarang hello, I have create an app. Ataupun kita tukar bahasa Melayu. Assalamualaikum. Assalam biasanya. Assalam. Ada app baru. Boleh pakai. Okay, kemudian tick I'm not a robot. Kemudian send. Okay. Bila send, akan dapat notification lah dekat email ni done. Nanti kita buka email yang menerima tu, dia akan terima notification. Dan dia, kalau tak ada app sheet, dia kena install app sheet dahulu. Okay, jadi kalau buka
Okay, kita buka email. Saya buat tadi share pada diri sendiri kan. Kita buka email tu akan ada di sini. Ni, no reply @sheet.com pelajar SKS2 Sekolah Kebangsaan Selanda 2 share by Sudirman Suratin. Okay. Okay, kat sini ada option lah nak install pelajar. Kalau pakai handphone, install lah pelajar SKS2 atau nak buka dalam browser. Kalau buka dalam browser, dia akan terus buka dalam browser. Sebab pakai PC kan, dia akan buka dalam browser. Browser tu dibuka dalam tab baru. Okay, adalah tadi data-data. Okay, banyak satu kita tengok yang utama. Ada pelajar, subjek, markah, penilaian. Yang ni view dalam desktop lah. Okay. Ni kalau app gallery. App gallery ni sekarang tak ada share dengan kita ni. On by me banyak lah saya buat ni. Ini on by saya sendiri. Kalau sebagai ni tadi deck. Kalau sendiri punya, kalau kerajaan punya ada tu banyak. Okey tuan-tuan, ada soalan? Kita sudah menghampiri penutup lah. Ini sebahagian permulaan untuk buat sistem. Kita boleh edit ke data dalam Google Sheet? Dia Kalau take effect ke tak? tak ada efek. Kalau edit dalam Google Sheet, okay, kita edit. Contohlah, kita malas nak edit dekat app sheet tu, nanti jadi apa, banyak kena klik kan. Tapi kita nak edit dalam Google Sheet. Cuma di sini isunya ni, ID. ID ni kita tak boleh nak baca. Kalau setakat nak edit markah boleh. Markah ni memang data tu memang ada dalam, gambar apa dia punya markahnya, contoh 100 ni salah. Markah dia 22 je sebenarnya. Boleh edit. Tapi yang jenis penilaian ni kena tahulah, jenis penilaian tu kena tahu dia punya ni ID ni kena sama. Cuma ID yang depan ni. ID depan ni automatik. Nanti kalau kita kalau sama ID depan ni nanti dia akan jadi error. Boleh edit. Okay. Contoh nak markah ni kan, kita ada dah markah tu, kita nak copy paste. Sebenarnya boleh lah, kalau kita buat sistem biasa, yang sistem yang tak ikut standard boleh sebenarnya. Tapi bila dah jadi sistem, dia tak berapa boleh lah, boleh tapi tak berapa boleh. Ada soalan? Yang kalau kemas kini ni tak isi tak apa. Yang depan ni, ID ni. Kalau ID ni tak berisi nanti, kita punya relationship tu hilang. Kalau student lah, contoh student, ada student, ni kan, ni dia punya ID. Kita kena tengok ID, contoh B3, pelajar B3. Pelajar B3 lah, pelajar 1. Kena cari macam tu lah. Kena satu-satu. Ada soalan lain? Jadi tuan-tuan kalau nak pakai sendiri, boleh lah tadi buat satu app, 2 app boleh lah. Okay, kalau nak pakai banyak-banyak app, kalau nak pakai di jabatan masing-masing, sementara di akaun kerajaan tu, pakailah akaun kerajaan punya email. Jadi akaun kerajaan punya email bolehlah buat app banyak-banyak. Contohlah pakai untuk staff ke, kan, daripada jabatan mana ke, boleh. Kalau tak ada soalan, pastikan tuan-tuan kita buka lagi kita ni. Semua data boleh buat dalam satu sheet ke? Boleh buat satu sheet, boleh buat banyak sheet. Seelok-eloknya, kalau buat sistem betul, jangan pakai Google Sheet. Google Sheet ni boleh simpan data 10 juta je. Okay.
10 juta tu kalau contohlah sekolah kan, kalau satu sekolah okey, mengajar satu kelas okey. Kalau buat sistem untuk satu sekolah contohnya, satu sekolah tu setiap tahun masuk adalah berapa orang, 500 orang ataupun 1000 orang lah, 1000 budak masuk. 1000 budak, bila kelas dah jadi dia belajar 5 tahun, dah berapa ratus ribu data tu, nanti data tu akan jadi cram. Lepas 10 juta data tak boleh nak add data lagi. Kalau dalam satu sheet tadi ada beberapa subsheet tadi kan, lagi kecil lah kita punya database sebenarnya. Okay, kalau boleh pakailah database yang bayar macam tu lah, tapi mahal lah kan. Tapi nak setakat untuk buat sistem biasa-biasa boleh je. Data kita ni taklah banyak, tapi kalau sistem untuk satu JTM, sebenarnya tak boleh lah Google Sheet. Ada soalan lain? Kalau tak ada tuan-tuan, tolong isi tadi yang AppSheet punya link. Mula-mula saya ke atas tu ada tambahkan e-sijil. E-sijil tu Di Selandar kita bina kerjaya, fokus minda, cetus tenaga, komputer sistem, jaringan di peta, komputer rangkaian, dunia di hujung mata. Atek, atek, Selandar di jiwa, atek, atek, teknikal perkasa, buka langkah, gapai semua demi masa depan yang kita damba. Multimedia interaktif, seni digital, industrial product design, ideal original, oil and gas, industri global. Di Atek impian jadi realiti kekal.